Kalau tuan-tuan tengok, di sini luas kawasannya lebih kurang suku ekar, dekat-dekat suku ekar. Suku ekar ni. Kebun yang ada kat sini. Dan ada setengah-setengah viewers kan, dia kata Atuk okey lah, Atuk ada setengah ekar, saya ada tanah kecil saja. Okey. Atuk balik pergi Penang nanti ni, tanah yang ada tepi rumah Atuk tu cuma lebih kurang 10 kaki kali 30 kaki. Okey. Dalam tu lah Atuk nak bela itik, dalam tu lah bela ayam, dalam tu lah Atuk nak tanam pokok sayur. Jadi maknanya kita buat cara yang tempat sempit juga. Assalamualaikum, salam sejahtera sahabat-sahabat sekalian. Video kali ni kira macam video sedih sikit. Video sedih kerana Atuk ni sekarang dalam persiapan untuk balik kampung. Jadi Atuk balik kampung, bukanlah Atuk nak tinggal semua ni tak. Ni tuan-tuan tengok. Atuk farm di sini jalan macam biasa. Ini macam SQ lah. Jalan macam biasa, tapi Atuk nak balik buka cawangan kecil-kecilan di sebelah utara. Tuan tengok, sayang. Tempat ni kan dah bersih, cantik, elok semua. Tuan-tuan pun dah kenal. Bila Atuk nak batuk balik ke sana, Atuk akan bawa lah barang-barang di sini separuh-separuh. Contohnya peringkat awal Atuk akan bawa angsa di sekot. Ni teman Atuk lah. Jom tu simpan tu. Mas, simpan ni. Isi ingat. Okey. Atuk akan bawa angsa pertama. Yang kedua, ni lah. Cek putih ni. Cek putih ni pun Atuk akan bawa juga. Ni. Cek putih Atuk akan bawa cek putih. Bini dia 2 ekor. Anak dia seekor. Selain daripada angsa ni. Lepas tu Atuk nak bawa lagi kawan-kawan dia. Di bandar mas cari. Okey. Ni ada kawan-kawan dia ramai, banyak. Tapi Atuk tak bawa semualah. Atuk nak bawa yang warna coklat tu sepasang. Lepas tu warna kelabu tu sepasang. Jadi maknanya marpati ni Atuk akan bawa 3 pasang balik sana. Yang baki ni Atuk akan buka pintu ni balik, lepas bagi dia hidup macam biasa balik. Jadi Atuk balik 3 pasang saja. Angsa balik seekor. Atuk balik telur ni, sikit telur. Kalau tidak Atuk ada banyak, ada 2-30 ekor. Atuk dah jual lah. Jual, ni Atuk nak balik sana. Nak buat telur masin. Ni. Ini betina ada 5. Betina ada 5, pagi tadi Atuk kutip 5 biji telur. Boleh buat 1 balang telur masin. Pagi tadi 5 biji. Dia tiap hari dia bertelur. Jadi kalau Atuk balik sana, Atuk akan adalah telur masin sebagai sumber bukan pendapatan lah, sumber makanan di sana. Ada lagi yang kita buat. Kita buat sayuran semua. Di sini mungkin kita buat rumah sikit, kita buat anak kambing 2 ekor ke. Boleh tengok belah kat sini, kambing. Okey, tuan tengok dah. Kalau haiwan tu, ada burung 2 ekor lagi Atuk akan bawa ni. Ada burung 2 ekor. Rhode Island Atuk dah bawa balik dah. Rhode Island ada sana lah. Di sini tinggal sini. Di sana adalah Rhode Island. Jadi kat sana nanti Rhode Island, marpati, itik telur, angsa. Lepas tu ada burung 2 ekor ni. Mari tengok. Anak itik ni Atuk tinggal kat sini. Anak itik. Ni itik. Ni tinggal ni. Ni lahir di sini, dia tinggal kat sini. Cek. Tengok. Tinggal sini. Dia hidup kat sini. Okey. Atuk nak bawa balik ni burung ni. Mai.
Ni. Kiri. Ini apa nama burung pun tu tak tahu. Ni Atuk bawa balik. Jadi haiwan-haiwan yang Atuk bawa balik, yang itulah haiwan yang Atuk bawa balik. Okey. Selain daripada haiwan biasalah. Segala ni pokok-pokok bunga lah apa semua ni, pokok bunga, pokok sayur. Okey, Atuk nak cerita sikit tentang pokok bunga, pokok sayur ni. Kalau pokok contoh Atuk nak balik pokok ni. Ni. Pokok vanila. Pokok vanila. Yang ini Atuk tinggal kat sini kerana ni dia dah bagus dah. Dia sampai masa nak keluar tunas-tunas dan keluar bunga dia dah dekat dah. Umur dia 2 tahun lebih dah. Tapi yang Atuk nak bawa balik yang bawah ni, yang macam ni contoh. Ni. Ni Atuk nak bawa balik. Tu kabut dah. Ni. Macam ni. Ni Atuk bawa balik. Ini kita bawa balik, dia tak ada tanah pun tak apa. Dia senang, pokok vanila ni senang kita nak tanam dia. Ni. Okey. Ini pokok vanila ni. Okey, contoh. Bawa balik ni. Ini boleh buat 2 pokok. Maksudnya kita balik pergi, kita boleh potong 2. Potong 2 ni. Nanti akan jadi 2 pokok. Vanila akan jadi 2 pokok. Vanila. Ini vanila. Cara nak tanam dia. Ada lagi kat batang sana tu nak ambil juga, bawa balik. Tinggal yang ni saja. Ini nanti dia berbunga. Itu vanila, cara ambil macam tu. Pokok-pokok macam ni, pokok bunga kantan, pokok lengkuas, ini senang lah, tak susah. Korek ambil dia punya rhizome dia tu, dah boleh bawa balik sana. Tak perlu tanah. Jadi ada pokok-pokok yang tak perlu tanah, tak perlu ambil tanah, bawa balik pokok saja. Macam ni, pokok ni dah ikut Atuk dah 20 tahun dah pokok ni. 20 tahun. Nanti dia tumbuh macam ni, sampai masa dia akan kering, habis mati semua. Lepas tu dia tumbuh balik. Dan 20 tahun dah dia hidup dengan Atuk pokok ni. Jadi bila Atuk nak balik pokok, balik ke seberang perai sana, Atuk akan bawa lah pokok ni. Dah 20 tahun. Atuk, okey. Ni setengah-setengah Atuk dah masukkan dalam pasu kecil. Contohnya pokok ni, pokok apa nama tu, yang warna ungu ni. Pokok tu bunga warna ungu, lupa nama dia. Lemuni. Bukan lemuni. Pokok ni. Oh, itu. Tapi warna ungu. Tu dah buah pasu ni lah. Lemuni yang ni. Serai Atuk balik juga, serai. Sebab serai ni, serai kampung. Serai kampung dia batang dia halus-halus tapi wangi. Okey, untuk pokok ni, pokok pandan pun Atuk balik. Untuk pokok ni. Pokok ni kita boleh bawa balik tanpa tanah pun boleh. Nanti kita nak balik, kita cabut balik sini. Okey. Jadi tuan-tuan tahu kenapa Atuk suka sangat pokok ni, kerana Atuk boleh makan terus. Ni lidah buaya ni boleh makan terus, juga baki tu Atuk bubuh kat muka. Tuan-tuan ada tengok kan video-video Atuk buat tunjuk kan. Tu muka cantik. Okey. Jadi ada pokok bunga yang, pokok sayur yang kita boleh bawa balik, kita balik dalam pasu. Boleh kita buang terus, tak payah tanah. Contohnya pokok ni pun, pokok bunga ni. Ni. Pokok bunga ni, contoh kata Atuk nak bawa balik, Atuk boleh buang tanah ni. Buang, beli kering. Boleh balik macam ni. Kerana kalau kita pergi beli pokok ni di Thailand dia bawa balik ke tempat kita, dia jual macam ni. Dia akan potong ni, dia kering, dia basuh ni, tangan-tangan tak ada, dia balut dengan surat khabar. Buat kita. Sebab pokok ni tahan seminggu lebih pun tahan kalau tak ada air. Ni pokok ni. Cara nak pindah dia senang, tak payah tanah, bawa macam ni saja. Balik pergi sana, beli tanah baru, buruh. Sebab dia dalam ni semua air ni, jadi dia tak perlu air. Ni pokok ni mudah untuk kita nak pindah macam tu. Dia tak perlu tanah. Macam pokok ni, Atuk akan cabut, bubuh dalam pasu lain. Atuk akan potong ni. Contoh sejak ada gunting.
Pokok ni, pokok belimbing ni, tu nak bawa balik, Atuk akan potong ni. Potong. Itu. Okey, semua Atuk akan potong. Itu. Lepas Atuk potong, nanti Atuk akan cabut dia, bubuh dalam pasu kecil. Nah, sampai sana nanti dia akan tumbuh tunah baru. Jadi Atuk nak pindah balik ke sana seminggu lagi. Seminggu lagi, pokok-pokok ni yang macam ni setengah-setengah tu dah boleh ubah pasu dah. Ubah ke pasu kecil. Supaya bila dia sampai ke sana nanti, Atuk akan biar lebih kurang seminggu lagi untuk dia sesuaikan dengan cuaca sana. Lepas tu baru Atuk tanam. Jadi maknanya dia ada dalam pasu 2 minggu. Maknanya akar dia dah nak mula tumbuh, dia pindah. Jadi pokok tu tak terkejut. Itu cara Atuk lah kan. Pindah pokok ni, dah nak berpindah. Dan Atuk tak ambil semua, ada banyak yang Atuk tak bawa pergi kerana bukan pindah pergi Amerika ke mana, pindah balik kampung kan. Jadi di sana kampung pun ada lagi benih-benih yang di sana. Kemudian pun boleh datang ambil. Jadi cara nak pindahkan pokok-pokok macam itulah. Ada setengah pokok yang tak perlu tanah, ada setengah pokok yang kita perlu ubah awal supaya dia tak terkejut. Jadi tuan-tuan tengoklah kan. Tu nak balik buat kat sana. Di sana tuan-tuan boleh tengoklah kalau tuan-tuan pergi sana nanti ada juga lah haiwan-haiwan. Dan kalau tuan-tuan tengok di sini luas kawasannya lebih kurang suku ekar, dekat-dekat suku ekar. Suku ekar ni. Kebun yang ada kat sini. Dan ada setengah-setengah viewers kan dia kata Atuk okey lah, Atuk ada setengah ekar, saya ada tanah kecil saja. Okey. Atuk balik pergi Penang nanti ni, tanah yang ada tepi rumah Atuk tu cuma lebih kurang 10 kaki kali 30 kaki. Okey. Dalam tu lah Atuk nak bela itik, dalam tu lah bela ayam, dalam tu lah Atuk nak tanam pokok sayur. Jadi maknanya kita buat cara yang tempat sempit juga. InsyaAllah kalau kita nak buat macam tu, kita akan dapat juga hasil makanan sekeluarga. Yang kita tak perlu beli. Sebenarnya walaupun tempat kecil macam tu, untuk pokok sayur dan juga ulam lebih kurang 20-30 pokok kita boleh tanam lagi. Ada boleh tanam dengan cara susunan yang betul. Nanti Atuk kongsi kat sana. Ni kelulut. Kelulut ni asal satu. Sekarang dia dah masuk sarang nombor 2, jadi 2 dah. Jadi Atuk balik ni, Atuk bawa balik kedua-dua sekali kelulut ni. Okey, kelulut ni nak balik macam mana? Jadi bila malam nanti kan kita buang yang plastik ni, tinggal yang ni. Udah ayak pun dah. Tinggal ni kita ambil plastik sampah tu, ikat dia. Biar semua dia duduk dalam plastik sampah. Lepas tu plastik sampah tu bubuh dalam guni baja ke guni tepung kan, supaya dia kuat sikit. Cebuh telori. Tapi sebelum balik malam tu, Atuk tunjuk. Jom pergi sana. Sebelum balik malam tu ni lubang ni tuan-tuan tengok ni. Lubang dia keluar masuk ni. Sebelum balik tu, ni lubang kan. Lubang ni mau tutup lu. Tutup. Jangan bagi dia keluar ni. Jangan bagi dia keluar masuk. Maknanya dia duduk dalam sarang tu. Dia tak keluar. Dia duduk dalam sarang tu. Jadi kalau atas lori tu plastik tu bocor pun dia tak keluar sebab lubang dia ketutup. Nanti sampai sana dia akan buka sendiri dia. Jangan bimbang. Kelulut. Ni tadi pokok tadi ni. Pokok senduduk. Ini senduduk warna ungu. Yang ini senduduk warna putih. Ini warna putih. Satu lagi senduduk warna pink kan. Tapi tak. Ni ungu, putih, pink kita boleh dapat banyak perjalanan. Kelulut. Okey. Jadi Atuk harap Atuk apa yang Atuk kongsi sekarang ni bagi tuan-tuan bolehlah tengok sikit sebanyak macam mana Atuk nak bersedia pokok-pokok untuk nak pindah ke kampung. Okey. Atuk harap kita akan berjumpa lagi di rumah Atuk di kampung. Okey. Assalamualaikum, bye bye.